Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Di malam hari terang senegeri, di bawah cahaya di tengah balai, majlis indah bertambah seri untuk meraihkan kedua mempelai. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, paluan kompang sudah kedengaran, menandakan ketibaan Raja Sehari. Dewan Aminah Hamid Event Hall tempat persandingan menyambut para tetamu yang dikasihi. Para hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan pengantin masuk ke dalam dewan diikuti dengan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW bersama selawat taslim. Dipersilakan. Allahumma salli wa sallim وسلم وزد وآدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pasangan pengantin dan ahli keluarga dijemput untuk duduk. Sirih berlipat si Pinang, sirih dari Pulau Rawa. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul bagi menyaksikan penyatuan dua jiwa bersemi cinta di majlis persandingan. Yang dihormati Dr. Syarbani bin Harun serta Dr. Anita binti Ismail selaku tuan rumah bagi majlis persandingan pada hari ini. Yang diraikan pasangan mempelai saudara Muhammad Syaz Nizam bin Mat Zamri dan saudari Alia Syarafana binti Syarbani. Yang dikasihi ahli keluarga, sanak saudara, rakan-rakan kedua-dua bakal mempelai serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang ke majlis persandingan pasangan yang diraikan. Majlis mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, doktor-doktor, para hadirin yang dihormati sekalian. Syukur Alhamdulillah ke atas rahmat dan limpah kurnia dan keredaannya, maka pada hari ini, hari yang gemilang ini dapat kita berkumpul bersama-sama bagi meraikan majlis persandingan. Putra Muhammad Syaz Nizam bin Mat Zamri bersama pasangannya Putri Alia Syarafana binti Syarbani. Wangi sungguh si bunga rampai, kilauan lampu terangi dewan. Kedua mempelai sudahlah sampai. Selamat datang kami ucapkan. Saya Ahmad Rizki, pengacara majlis anda pada hari ini. Dan bagi pihak tuan rumah Dr. Syarbani bin Harun dan Dr. Anita binti Ismail, kami mengalu-alukan kehadiran para hadirin sekalian yang telah menyerikan majlis persandingan pada hari ini. Tegak mahligai bertiang seri, dari jauh nampak kilauan, bersanding di pelamin cantik berseri, raja sehari kita raikan. Bagi memohon majlis ini diberkati dan dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, berikanlah taufik dan hidayah kepada jiwa-jiwa kami dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, Tuhan yang sangat banyak memberi, janganlah kamu memalingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berikanlah kami rahmat-Mu yang besar. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati ini berkumpul kerana mengasihi-Mu dan ingin mencari keredaan-Mu. Wahai Tuhanku, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan ketenangan jiwa, dan muliakanlah kami dengan takwa, dan elokkanlah kami dengan akhlak yang baik. Ya Allah, berkatilah majlis perkahwinan ini, limpahkanlah barakah dan rahmat kepada kedua mempelai ini, iaitu putera Muhammad Syaz Nizam bin Mat Zamri dan bersama pasangan pilihan hatinya Putri Alia Syarafana binti Syarbani, dan kurniakanlah mereka zuriat yang soleh dan solehah, kekalkanlah jodoh mereka di dunia dan di akhirat, dan sempurnakanlah agama mereka dengan berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan rahmat kepada pengantin suami isteri agar kekal abadi aman damai yang berkekalan di alam rumah tangga, sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dilanjutkan usia, serta mendapat syafaat daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, satukanlah hati kedua mempelai ini seperti Engkau satukan hati Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaikha, dan seperti Engkau satukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah. Semoga Allah memberi barakah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua, pengantin lelaki dan perempuan, dalam kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan doa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berasa kita berhajat. Semoga mempelai mendapat berkat, mudah di dunia, senang di akhirat. Setiap perbuatan mendapat rahmat. Semoga majlis kita pada hari ini dilimpahi nikmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bagi meraihkan pahlawan gagah dan Serikandi ini, terimalah silat pengantin yang akan dipersembahkan oleh saudara Muhammad Ramadan bin Mat Desa. Majlis dengan ini dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Ramadan bin Mat Desa atas persembahan silat yang dipersembahkan. Para hadirin yang dihormati sekalian, duduk di pelamin menjeling manis, Alia dan Syaznizam tampak berseri. Mohon izin meneruskan majlis untuk merestui Raja Sehari. Untuk memulakan upacara merenjis pada hari ini, majlis dengan ini dan dengan segala hormatnya menjemput ayahanda dan juga bonda pengantin lelaki, iaitu Encik Mat Zamri bin Moncai dan juga isteri, yakni Puan Zailina binti Muhammad Kasim, ke atas pentas persandingan untuk memberi restu kepada kedua mempelai. Dipersilakan. Pinang kacip di rumah Cik Gayah, kacip jatuh terkenanya batu. Dijemput ibu dan juga ayah untuk memulakan acara salam restu. Dengan ini pihak majlis mempersilakan mewakili keluarga daripada pihak rombongan. Laksmana berempat di atas pentas, cukup berlima dengan gurunya. Bagaikan dakwat dengan kertas, sudah berjumpa dengan jodohnya. Padang temu, padang baiduri, tempat raja membangunkan kota. Bijak bertemu dengan jauh hari, bagaikan cincin dengan permata. Kita jemput ayahanda dan juga bonda untuk bergambar. Kita minta ayahanda dan juga bonda jangan turun dulu. Puteri bersanding ayu sekali, putera tampan tampak berseri, bagaikan burung dua sejoli. Terima kasih, kami sudi merestui. Seterusnya majlis menjemput ayahanda dan juga bonda pengantin perempuan, Dr. Syarbani bin Harun dan juga isteri Dr. Anita binti Ismail, ke atas pentas persandingan untuk memberi restu kepada kedua mempelai. Dipersilakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga pasangan yang telah pun bergelar suami dan isteri ini bahagia hingga ke syurga nanti, dan rumah tangga mereka diberkati Allah hendaknya, insya-Allah. Terima kasih di atas kehadiran keluarga yang telah pun hadir dan seluruh seisi keluarga yang turut sama-sama menjayakan majlis Walimatul Urus pada hari ini. Dengan bertahta dan bersediakan sunnah Rasul, izin berwali, ijab bersaksi memadu pertemuan dua hati, moga hidup dan mati diberkati ilahi. Kita jemput ayahanda dan juga bonda untuk bergambar seketika, dan selepas ini kita nak minta bergambar besan bersama besan.